Ramadan sekarang ni dah di penghujungnya, Syawal pun dah nak tiba. Sekarang ni anda bersama saya Nazrin Zulkafli. Kita berada dekat satu pasar raya Giant ni. Kita nak beli barang-barang sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri ni. Okey, jom ikut saya. Guys, tapi dalam saya shopping ni, tiba-tiba nampak tak tu siapa? Nampak tak tu siapa? Apa dia buat dekat sini pula ni dengan kecoh-kecoh dia tu? Jom tanya dia sendirilah. Apa? Ini buat apa dekat sini? Agak-agaklah shopping. Siapa jumpa kat sini? Itulah tu, kita nak shopping raya bujang. Okey. Tak, kebetulan pula kan. Sebab sekarang ni saya bersama dengan salah seorang pemenang untuk komen dan menang di muzik video Tuntun Raya. Kan saya dah janji. Alhamdulillah rezeki. Saya peruntukkan untuk 10 orang pemenang. So, setiap pemenang saya belanja RM300 lah untuk diorang buat persiapan raya. So, diorang boleh pilih apa sajalah. Ya? Persiapan raya. Ni Maggi ni raya keberapa nak makan ni? Raya keberapa nak makan ni, Kak? Raya kedua kot. Dah food coma. Ada. Kalau boleh tengok kat sini, saya ada bawa lemang Tuntun Raya ni. Yang ni nanti guys, korang kena follow rapat saya punya media sosial. Sebab apa? Nanti saya akan masukkan duit raya dalam ni. Dan saya akan pergi dekat mana-mana jaya lah. Saya akan letak dekat situ. Dan dalam masa 15 minit macam tu, siapa yang cepat, dia yang dapat duit raya dalam ni. Kita ni statik je tadi, nampak kita nak interview tadi macam dia kelang kabut sangat. Larilah apa benda. Apa syarat dia sebenarnya ni? So setiap orang saya akan bagi masa. Sebenarnya ikutlah, kalau kita tengok orang tu nampak bertenaga je, kita bagilah masa 5 minit. Tapi tu akak ni tiba-tiba saya macam tersuka lebih pula 10 hari saya bagi dia pilih. Kak, kalau tak ada anak, saya boleh. Terus jadi anak kan? Anak tak apa, jangan anak ikan. So saya akan bagi time lah untuk diorang. Time tu just for fun sebenarnya. Saya suka tengok diorang rushing. Sebab kalau tengok muzik video Tuntun Raya pun, dia banyak pergerakan yang laju, yang pergerakan laju kan. So saya nak bawa kat sini bagi diorang pula rasa mana nak ambil, yang tu yang best tu. Saja je. Sebab bulan puasa kita nak macam exercise sih. Bulan puasa dia lah kita exercise untuk kuruskan badan. Adakah awak nak join sekarang sebagai Of course. Sikit je dia, tak ada apa pun. Tak tengok. Tak ada komen. Macam mana? Buat macam siap, saya tak nampak ni. Tuntun Raya. Yes. Bestnya ni. Okey. Ya, I buat post ke Facebook. Okey. Angkat gambar. Alhamdulillah, ya Allah, rezeki di bulan Ramadan, puasa penuh. Ya, so apa lagi? Tak nak shopping ke sekali? Jomlah guys, kita tengok sendiri keadaan sebenarnya macam mana Syiha bawa pemenang-pemenang ni. Okey Syiha, dah halang tengah shopping tu kan, kita nak tanyalah sikit. Macam mana dengan persiapan raya Syiha tahun ini? Persiapan raya Alhamdulillah tahun ni Syah buat balik tau biskut yang Syah buat. Dua tahun lepas tu Syah dengan mak buat sendiri. This year Syah buat lagi. Macam sebelum ni tak sempat buat. So Alhamdulillah dapatlah orang jual balik kuih raya Syah tu dekat regular customer gitu. Dan persiapan yang lain, Syiha kalau sebut pasal raya ni very simple orangnya. Sebelum ni tak ada. Syiha akan pakai apa yang ada je. Tahun ni je macam ada rasa macam Rosita Cik Wan. Berapa pula Syiha habis berbelanja tahun ni Syiha? Berbelanja untuk sendiri. Untuk raya. Untuk raya tak banyak pun. Syiha. Sekejap. Akak bayar dah ke? Syiha dah tak bagi shopping lagi dah? Saya baru buat macam biar akak pergi kaunter dia bayar sendiri. Tapi lupa kak. Tak apa kak. Jom. Okeylah. Sekejap lagi kita sambung. Kita tengok akak dibayar dulu. Berapa sebenarnya? Betul ke tak 300 Syiha bagi ke 100.5? Kan? Alamak, kalau 1.5 buat tak nampak bang. Kak, ucapanlah sikit untuk Syiha kak. Okey. Terima kasih Syiha Zikir sebab memilih saya sebagai pemenang. Berkongsi rezeki, dapat mengurangkan beban. Mengurangkan beban. Sama sih. Itulah. Dengan rakyat. Itulah Syiha Zikir. Sentiasa orang kata ibarat padi. Biar pemberisi sentiasa menunduk. Betul lah? Give me more. Jauh, dia tadi dah 300, dia 500. Berapa lagi? Berapa? Kita up, kita ganda lagi. Yes, gitu. Yes, tapi betul cakap awak. Kita kalau apa pun status kita kena down to earth je. Tak tahu nak belagak-belagak kan? Dia dah belagak. Cakap bukan pula tu kat belakang. Ada cerita lain ke? Lah. Cerita apa pula dia? Tapi dia busybody. So kita nak tahu. Syiha kata dia tak belagak. So first raya dia
Dia beraya tak dengan fans? First raya, saya sebenarnya nak raya dengan fan. Tapi saya faham. Faham. Saya faham situasi orang cakap macam, Kak Syah, we need our family first. Saya nangis tau. So macam saya nak raya dengan diorang. Okay. Tapi tak apa, kita leave it to them dulu. Macam tu. So macam mana pun nanti kita akan plan juga. Mungkin kita akan buat open house di Syah Zikir Nasi Ayam bersama dengan awak sekali mungkin. Betul. Lock. Awak kena datang Takkan tidak. Awak cancel majlis. Walaupun diorang semua dah datang, kita orang tutup, cancel. Semua sebab awak. Okay, saya lock awal-awal. Sekejap. Saya bagi tahu bila saya free Ya, awak kena bagi jadual awak kat saya. 14 April. 14 April. Okey, baik. Kita akan buat on 14 April lah demi awak. Okey, kalau macam tu Syihah, kita jumpa 14 April lah. Yes, boleh ya? Saya gerak dulu ya. Oh, okey. Itu je. Okey, bye-bye. Selamat Hari Raya, Aidilfitri, Maazah Zahir Batin. Dan jangan lupa nanti kalau balik kampung nanti dengar Tum-Tum Raya. Okey? Tapi sebelum tu guys, jom saksikan montaj yang disediakan ini.